Hai, salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin buat sedikit perkongsian tentang cara membuat mask tag with image bagi rakan guru yang ingin menyiapkan coaching cycle infografik bagi unit 2.2 apply. Alright, sebab saya tengok ada project criteria di bawah menunjukkan bahawa cikgu perlu menggunakan Keynote to mask tag with image. Alright, so cara ini adalah merupakan contoh yang saya telah buat. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, buka slide yang baru. Okay, pergi pada ikon yang shape ataupun shape ni. Okay, kita pergi basic, cari ke text. Okay, cikgu boleh type coaching. Alright, nampak font size dengan face tu kecil kan? So, kita boleh tukar dekat brush. Okay, segala format untuk teks kita akan ubah dekat brush lah. Alright, so saya letak size tu dalam 180. Dia besar sikit untuk supaya nampak. Lepas tu dia lalu nipis, so kita tukarkan font kepada Arial Black. Alright, Arial Black. Okay, nampak dah tebal kan? So nanti senang atau mudah kita nampak image ke belakang, right? Okay, tekan dekat teks. Okay, kemudian sekarang kita nak tukar dia punya background ataupun teks. Okay, so kita pergi text color sebab kita nak image kan kat belakang kan? So, kita masuk sini, kita pilihlah image. Sebenarnya dalam coaching unit 2 ni, dia dalam project criteria ni sebenarnya dia nak cikgu-cikgu untuk ambil gambar. Dia kata selecting materials for texture photo using camera to capture high quality texture image. Lepas tu baru gunakan image itu untuk masukkan dalam teks ni. Tetapi di sini saya hanya tunjukkan macam mana nak masukkan image tersebut lah. So, kita masukkan image di sini, alright. So pilih image. Kalau gambar yang cikgu dah ambil dah step, so cikgu boleh pilih sini lah. Ini contoh saya ambil daripada internet, alright. So ataupun boleh pilih yang mana-mana. Okay, ini adalah contoh yang saya buat tadi lah. Okay, kita dah masuk ke image tetapi nampak tak outstanding lagi kita punya text, right? So how we are going to edit it further? So kita balik kepada bahagian text ni. Pergi pada bahagian bawah ni ada nampak 3 dot kan? Okay, kita tekan pada 3 dot ni. Okay, kemudian scroll down. Nampak outline. Kita turn on the outline. So, dah nampak ada outline untuk teks tersebut. Tetapi still like not outstanding. So, ada nampak menarik sangat. So, kita boleh tukarkan line type tu kepada line jenis yang lain. Okay. Kemudian kita boleh tambahkan dia punya ketebalan lah. Alright. So, yang ni baru 1 point kan. So, I cuba bukakan daripada point yang lebih tinggi. Okay, contoh 15. So, you can nampak dah dan mula nampak dengan jelas dia punya outline tu dah lain. So, nampak dia punya dia punya teks tu lebih menarik lah. Right? Untuk teks background ni, cikgu boleh cuba. Contoh ini background, melakukan background untuk teks tersebut lah. Okay. So, di sini sebab saya guna background putih, so tak ada issue. So, I letak no view lah. Okay. So, yang ni kita dah buat coaching dan kira masking lah. Sekiranya coaching cycle kan, kita nak buat aja. Kita copy, lepas tu kita paste saja. Okay, dan kita editkan dia punya teks. Right? So, dah apa yang kita tadi format yang kita dah buat tu dah masuk. So, ini merupakan satu kriteria cara untuk tukar kita punya text with image. Alright? So, saya berharap tutorial ataupun perkongsian yang simple ni boleh membantu cikgu-cikgu untuk menyiapkan infografik coaching cycle. Alright, sekian, terima kasih. Bye.